Assalamualaikum. Hari ini bersama Abid Zain, episod terakhir projek Orang Baik Ramadan. Hari ini kita berada di LRT University. Nampak belakang ni KL Gateway. Kita akan edarkan 100 pack makanan. Jadi jam menunjukkan 6.30 petang. Nampak orang semua berpusu-pusu. Semua orang nak balik kerja. Penat berdiri dalam bas, dalam LRT, mungkin tak dapat tempat duduk, mungkin tak sempat lagi nak beli juadah berbuka. Dan ada yang nak rush balik rumah takut kena hujan. Langit dah mendung. Jadi jom kita edarkan makanan sekarang. Let's go. Assalamualaikum. Dari mana? Saya dari sini, Kerinci. So hari ni dah habis dah ride delivery ke ada lagi? Habis dah. Habis dah. Selalu kalau buka puasa macam mana? Atas motor ke? Kadang-kadang atas motor lah. So hari ni kita daripada projek Orang Baik. Kita bagi kepada semua orang. Kita memang pilih kat sini yang mungkin tak sempat nak beli makan berbuka. Selamat berbuka, bang. Okey, masih bang. Dari mana? Dari belakang ni. Nak ke mana? Agak LRT. Buka puasa kat mana hari ni? Buka puasa dekat kat luar. Kat luar. Biasa buka puasa dekat mana? Ada tempat. Ada tempat lah. Okey, ni ada sumbangan daripada Orang Baik. Ada ucapan untuk penyumbang kita. Selamat puasa. Selamat puasa. Okey, terima kasih bang. Baru balik kerja? Ya, Kerja kat mana? Seberang. KL Gateway. Alright, so ni LRT je ni. Naik jambatan. Oh, ni jalan atas. Rumah kat sini. Ya. Alright, so kita ada juadah berbuka. Ya, terima kasih. So selamat berbuka daripada Orang Baik. Terima kasih. Right, thank you. Nama apa? Ana. Okey. Baru balik kerja? Kalau biasa buka puasa, kalau tak sempat buka puasa macam mana? Kerja dalam lebih bas lambat. Dalam bas? Wah. So kita ada pack daripada projek Orang Baik. Selamat berbuka. Assalamualaikum, nama apa cik? Arisha, okey, nak ke mana? Tunggu bas. Tunggu bas. So, pesanan ataupun ucapan untuk penyumbang kita? Terima kasih. Semoga ada murahkan rezeki banyak-banyak. Amin, insyaAllah. Thank you, cik. Okey, so nak balik ke mana? Nak balik ke Pantai Dalam. So, kalau tak sempat buka puasa, berbuka di mana? Kalau on travel, biasanya akan buka dekat surau masjid. Okey, selamat berbuka. Terima kasih, cik. Nak ke mana? Nak balik ke rumah. Apa perasaan nampak bergusar makanan hari ni? Terima kasih lah. Sebab tak dapat beli makanan lagi tadi. So, kita bagi tempat pada orangnya. Okey, bersama Aini, aktivis altruis. Jadi, boleh ceritakan kenapa kita pilih LRT University untuk kita edarkan makanan projek Orang Baik hari ini? Okey, insyaAllah kenapa kita pilih dekat LRT University ni, sebabnya kalau tengok kita kawasan LRT University ni antara tempat yang strategik lah. Dekat dengan LRT semua, time orang balik kerja agak sibuk lah dekat sini kan. Dekat dengan hentian bas apa semua. Jadi kat sini kalau kita tengok waktu-waktu nak berbuka ni, mungkin kadang-kadang yang mana yang naik public transport tu memang tak sempat untuk berbuka kan. Jadi sebab tu lah tempat ni kita jadikan pilihan lah untuk edarkan untuk edaran pack buka puasa lah. Satu lagi, mungkin orang dah tengok kita ada altruis, ada projek Orang Baik edarkan makanan. Selain daripada projek Orang Baik, apa lagi projek-projek lain altruis? Okey, setakat ni kalau untuk projek bawa altruis, sebenarnya kita ada bahagikan kepada 4 projek lah. Jadi projek antara salah satunya projek Orang Baik ni lah. Jadi antara projek-projek yang lain juga, kita ada projek itu bawa rebong lah, yang mana rebong ni sebenarnya untuk pusat komuniti kita lah. Sebenarnya dia tak jauh sangat pun daripada sini, lebih kurang 5 km je daripada sini. Jadi yang pusat komuniti kita ni berhadapan Kondo Rakyat lah. Dia atas dengan Madinah Mat. Jadi situ pelbagai aktiviti masyarakat lah kita buat dengan komuniti kan. Macam contohnya kalau mengaji untuk remaja, untuk wanita, keluarga semualah dekat situ. Jadi yang keduanya kita juga ada projek
Altruist Care. Di mana Altruist Care ni kita buat lawatan ataupun site visit lah, rumah ke rumah kan. I see. Di mana kita bagi bantuan untuk secara ad hoc lah, di mana one off, di mana kita tengok mana golongan yang memerlukan bantuan lah. Dan terus kepada penerima. Terus kepada penerima lah. Dan Jadi terus- kebanyakannya mereka ni kita dapatkan daripada wakil-wakil kawasan lah, mana yang mereka yang memerlukan bantuan lah. Baik, nak tahu lebih lanjut ini Altruist, tengok social media dan website mereka, dan kita doakan Altruist terus maju dan projek Orang Baik terus berjalan lancar, insya-Allah. Baik, terima kasih hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita dah edarkan 100 pek makanan di LRT University dan macam-macam respon kita dapat, dan antara yang paling menyentuh hati saya bila dia sebut sangat gembira sebab sebenarnya saya tak ada duit pun nak beli makanan berbuka. Okay, kita rasa biasa je kalau beli makanan berbuka di bazar, di kedai dan sebagainya, tapi sebenarnya ada ramai orang di luar sana yang sebenarnya tak ada duit pun nak beli makanan juadah berbuka. Jadi sebab itulah lahirnya projek Orang Baik ini, daripada untuk kita peduli, kita cakna mungkin ada orang yang golongan-golongan yang mungkin tidak berkemampuan, dan kita kumpulkan sumbangan-sumbangan dan kita salurkan sumbangan ini kepada orang yang memerlukan. Jadi mungkin nampak simple tapi sangat bermakna bagi mereka semua. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua penyumbang-penyumbang kita, dan terus like, follow dan share social media Altruist, dan semoga kita berjumpa lagi dalam program-program Altruist akan datang. Sekian. Assalamualaikum.